ataupun apa yang disampaikan Datuk tu sangat berguna memberi satu gambaran ke arah Kedah yang akan berlaku. Tetapi isu yang berlaku pada rakyat ni, dia bukan tahu. Ini yang masalah kita ni. Bagaimana? Sebab perubahan akan bermula di rakyat, bukan mula kita hanya menyediakan program, tetapi permulaan perubahan ada dalam otak lah. Naratif yang daripada rakyat. Sebab kita kata kalau nak ubah yang kita katakan tadi ni untuk mengangkat tadi, kita kena jadi kerajaan lah tu. Itu dia isu dia. Bila kita nak jadi kerajaan, pertama rakyat kena sokong. Rakyat kena sokong, rakyat kena tahu apa benda yang kita tu. Jadi dia punya apa ni, dia nak sampai kepada rakyat, itu isu. Hak kita nak sampai ni. Hak rakyat ni dalam kepala dia, benar lain bermasuk ya. Bukan setakat nak masuk hak kita tu jadi persaingan dalam otak dia tu. Jadi strategi selain daripada kita gunakan podcast ni untuk sampai pada pendengar takat yang diikuti, tak apalah, tapi mungkin tak sampai mana pun banding dengan rakyat Kedah. Jadi apakah Datuk fikir, sebab saya tengok dari segi pengalaman politik saya, rakyat ni bukan saja kita sampai, dia nak in-person santuni. Itu masalah rakyat ni, in-person santuni. Katakan Datuk turun, Datuk seorang dia turun mungkin tak ramai, tapi nak kena semua pihak, JKKP lah, apa pimpinan peringkat bawah, dia kena santuni rakyat dan menyampai. Sebab nak ubah naratif ni tidak mudah. Itu Datuk tu nak buat macam mana? Sebab kita ni tentu ni agak statik sikit ni, kita nak ubah rakyat tu, dia mula berfikir. Okey, saya nampak memanglah kalau kita tengok secara